simptom di Malaysia, yang number one simptom untuk perimenopause, menopause ialah sakit sendi. Hai, bersama dengan Dr. Cakap, saya Dr. Musha sebagai host anda dan kita ada co-host kita. Saya Amin, co-host hari ini. Dan bersama kita ada Dr. Premita daripada Pantai Bangsa, pakar sakit puan. Terima kasih kerana datang, Dr. Premita. Terima kasih. Tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan menopause. Tadi kita bincang pasal andropause. Kita ada tajuk andropause. Sekarang ni kita cerita pasal menopause. Okay, Dr. Premita, do you want to talk about how kita define menopause? Menopause ialah bila seorang wanita itu tidak dapat haid untuk 1 tahun. So, katalah Oktober 2024, haid year yang akhir sekali. Selepas tu tak ada langsung sampai Oktober 2025, dia dianggap menopause. Tapi sebelum menopause tu kita panggil fasa perimenopause. Maksudnya period dia akan terganggu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kemungkinan dia datang awal, kadang-kadang dia lambat. So bila terganggu pada masa tu, kemungkinan dia dapat simptom-simptom menopause. So fasa itu dipanggil perimenopause. Perimenopause. So dia macam transition zone sebelum menopause. So perimenopause ni boleh berlaku over 5 tahun, 7 tahun sebelum menopause. Seawal bila? Seawal mana? So itu adalah question yang memang interesting sangat. Daripada kajian dekat Malaysia yang berlaku 1997 saya ingat, average age menopause di Malaysia ialah 50.7, 50 tahun, dianggap di antara 50 sampai 51 tahun. Tapi kajian daripada Asia sekarang dan merata-rata tempat menunjukkan memang menopause berlaku awal sedikit. Di Singapura 49, di India 48. So kita kena buat ujian dekat Malaysia juga lagi sekali nak tengok memang dah tukar ke dia jadi awal sikit. So katalah seorang wanita tu menopause, maksudnya dah tak ada period untuk 1 tahun, di antara umur 49 katalah dan 50, maksudnya dia punya perimenopause mungkin berlaku awal. Betul. So 44, 45 mungkin juga masa 40-an, 40-41. So itulah masa yang kemungkinan dia dapat simptom-simptom yang boleh berganggu dengan dia. Umur menopause di Malaysia 50 tahun. Yes. Memang lambat sikit daripada negara-negara lain yang macam Dr. Tapi sebut. kita kena buat ujian lain. Apa di negara-negara, let's say di Western world? So memang menunjukkan awal sedikit. So di antara 47 sampai 49. Sudah menopause Yes. So kita menopause lambat sikit. Daripada kita punya research ni lama kita buat lagi sekali kemungkinan dah tukar, kita tak tahu kerana dekat negara-negara lain memang dia punya kajian tu updated sikit. Faham. So bila perimenopause dia akan ada gangguan pada sistem period. So dia mula dengan gangguan daripada segi period. So period tu mungkin awal ataupun lambat. Kemungkinan period tu banyak ataupun sedikit. Kemungkinan period tu dulu 5 hari, sekarang 3 hari. So dia boleh tukar. Dia berubah daripada biasa. Tapi mustahak sekali bila period kita tukar, kita mesti jumpa doktor. Kerana kemungkinan lain yang menyebabkan period tu tukar. So katalah period tu tukar, kemungkinan ada masalah thyroid. So thyroid pun boleh menukarkan frekuensi period tu. Ataupun katalah period tu lebih, kemungkinan ada hal macam fibroid ataupun cyst ataupun apa yang kita panggil bila rahim tu bengkak macam adenomyosis, itu semua boleh jadikan period kita lebih, dan kita kena selalu check untuk masalah macam kanser juga. So setiap kali ada perubahan pada period
kan, yang tidak normal, yang mana tidak sama macam biasa, perlu dapatkan pandangan doktor. Yes, Betul. that's true. So dalam tempoh perimenopause, sebelum kita pergi menopause, Dr. Pramita, ada tanda-tanda lain tak? Ya. So tapi sebelum tu saya mesti cakap yang saya selalu pakai 1/3 punya formula. Maksudnya 1/3 women ni tak ada simptom lagi apa-apa. Dia akan dia happy saja semasa perimenopause dan menopause, dia tak ada tanda apa-apa. So walaupun dia tak ada tanda-tanda apa-apa, kita selalu kena jaga masalah dekat dalam. So dalam masa perimenopause ini badan kita tukar. So daripada segi jantung, kolesterol ataupun lemak boleh naik. So daripada segi saluran darah kepada jantung, apa yang kita panggil aterosklerosis boleh mula pada masa tu. Daripada segi tulang, kita boleh kehilangan tulang. So bila kita tak jaga kehilangan tulang ni, nanti lama-lama kita boleh dapat osteoporosis. Itu semua berlaku masa perimenopause. Semua berlaku pada masa itu. So walaupun kita tak ada tanda apa-apa, kita seharusnya kita kena tahu masalah ini semua mula pada masa tu. So kita kena kawal daripada masa tu. Kita kena pergi jumpa doktor pada masa tu supaya kita dapat tahu apa masalah yang kita ada, supaya kita boleh berhentikan ataupun kita boleh slow down masalah ni, supaya dalam jangka masa panjang kita tak dapat masalah-masalah sakit jantung, tulang rapuh. Ini semua mustahak. So semua akan melibatkan screening, ya. Yes. So daripada segi simptom pula. So ada orang yang panas badan. Maksudnya dia dapat apa yang kita panggil hot flush. Dapat serangan panas daripada atas berpeluh. So rasa panas dan selepas tu berpeluh. Saya boleh berdepan dengan seorang wanita yang bila saya cakap dengan dia, saya nampak muka dia jadi merah pula dan dia berpeluh. Oh, tiba-tiba panas. Tiba-tiba tak ada apa-apa tanda sebelum tu. Dia tiba-tiba berpeluh. Waktu malam dia bangun berpeluh. So dia ganggu kepada tidur. Inilah wanita yang memang okey boleh tidur, tapi pukul 1, pukul 2, pukul 3 jaga. Ada yang jaga kerana panas, ada yang jaga kerana berpeluh, ada yang just jaga tapi lepas tu sukar nak tidur. Mungkin ambil masa pukul 1 jam, 2 jam, ada yang langsung tak boleh balik tidur. Saya sendiri, saya panggil witching hour. Bila saya menopause dulu 1:30 in the morning, saya selalu bangun. Memang dia, bila kita bangun macam tu, kita ambil masa 1 jam ataupun 2 jam nak balik tidur, memang dia ganggu fikiran kita. Dia memang jadikan kita moody, tired. Kita tak ada tenaga. So memang pagi boleh kerja, apa yang saya panggil afternoon dip. Bila selepas tengah hari, petang, kita rasa terlalu letih, mood pun tak berapa baik, kita tak boleh kerja macam biasa, nak pergi senaman pun tak boleh. So itulah masalah. Itu yang membawa masalah simptom-simptom lain, macam mood changes, kita jadi lagi sensitif, kita marah orang kerana kita tak rasa sihat dekat dalam. Sebenarnya apa yang, kalau ikutkan perubatan, apa penyebab semua tu? So apa yang jadi pada masa menopause ialah untuk seorang wanita itu, kita kehilangan hormon estrogen. Untuk seorang wanita, estrogen itu adalah hormon yang mustahak sekali. So bila kita dah sampai umur 40, 42, 43, kita punya estrogen semakin kurang selalu. Dan bila kita menopause, tak ada lagi hormon estrogen. Yang maksud dia langsung tak ada. Walaupun tak ada. Ya. So kita tak boleh pergi beli hormon estrogen lagi. Interesting. So bila seorang, so kita semua memang aging kan, semua wanita ke lelaki ke, memang we have aging process. Itu memang aging process yang berlaku kepada semua orang. Tapi untuk seorang wanita tu, selain daripada aging, adalah menopause ataupun perimenopause yang kerana hormon kita kurang. So kita panggil
estrogen deficiency. So kita ada dua benda yang berlaku pada masa yang sama. So estrogen deficiency tu lebih bagi masalah daripada aging. Because bila estrogen tu kurang, dia efek kepada keseluruhan badan. Rambut hilang, kulit jadi nipis, sakit jantung, tulang rapuh, sakit dekat hati, liver, apa yang kita panggil non-alcoholic liver disease akan naik. Masalah dengan fikiran, kita tak boleh fikir, kita lagipun kita tak tidur kan. So kita tak boleh fikir dengan baik because tak tidur. Lagipun sakit dekat sendi-sendi. Dekat Malaysia, kita ada buat satu kajian. Memang saya buat kajian semasa COVID lah. Saya buat kajian di atas 1,800 wanita. Dan saya dapat tahu yang simptom di Malaysia, yang number one symptom untuk perimenopause, menopause ialah sakit sendi. Number two ialah tak boleh tidur, sleep disturbances. Number 3 ialah mood changes, ataupun rasa bloated dekat stomach. Kita rasa macam tak sedap, perut kita tak jalan dengan baik. Dan dengan baru kita dapat hot flushes dengan night sweats semua. Semua tu datang kemudian lah. So generalized joint pain, sakit sendi-sendi memang common dalam Asian region. Bila kita tengok Singapore data pun sama juga, sakit sendi-sendi, kerana pada sendi-sendi tu memang kita ada apa yang kita panggil cartilage, kita ada muscle, kita ada fluid di antara dua tulang. Bila kita kekurangan hormon estrogen, air yang dekat dua-dua tulang tu dia kurang. So kita dapat osteoarthritis. Cartilage tu jadi lagi kurang. Kita kehilangan otot. Otot tu memang mustahak untuk seorang wanita. Bila kita kehilangan otot, kita jadi tempat sendi tu jadi lagi sakit. So pada masa itulah kita dapat sakit belakang, sakit kaki, lutut, frozen shoulder, semua ni akan jadi lebih common pada masa perimenopause. So adakah maksudnya kita tak perlu tunggu menopause untuk dapatkan rawatan? Kita boleh dapat rawatan sebelum menopause? So sebenarnya kita kena jaga badan kita daripada mula-mula. Tapi selalunya kita tak. Sebenarnya kita selalu leave it till the end kan. Bila datang masalah baru kita kata ayo now I have to deal with it. Kita kena tukarkan fikiran dulu. Tapi bukan senang lah. Bukan senang. Because bila semasa 20, 30 bila katalah kita kahwin, kita jaga anak, our life is different kan pada masa tu. Then tiba-tiba badan kita tukar. So sekarang kita umur 41, 40, badan kita tukar. Baru kita khawatir, oh my god, sekarang saya nak jadi perimenopause, apakah seharusnya saya buat pada masa tu. So I think kita kena jaga badan kita daripada dulu. So maksudnya kita kena jaga makan. Janganlah naik badan dengan secepat. Kita kena exercise selalu. Tapi memang senang kita cakap kan, susah nak buat. Memang saya selalu dengan sakit saya pun saya cakap kita cuba. Mustahak sekali kita kena tahu. Kita kena cuba. Apa yang kita boleh buat, kita kena buat. Kita kena jaga diri kita daripada segi dalam dan luar. Itu mustahak sekali. Kita kena ada masa untuk kita. Itu yang saya selalu promote kepada patient saya. Boleh tak kita simpan 15 minit ataupun 20 minit untuk kita tiap hari? Ada tak masa macam tu? Di mana kita nak just duduk meditate ke, fikir ke, nak buat rancangan untuk hari ini, tak payah lari sini lari sana, buat exercise sikit, tenangkan fikiran. Itu memang mustahak sekali. Kadang-kadang rasa by doing that dia tolong dalam because it will perimenopause. cut down stress.
Maksudnya itu the main Dan point kita dia. boleh rancangkan, okay, today mungkin selepas kerja saya ada masa nak buat exercise sikit, ataupun saya plan saya punya hari supaya saya masak awal sikit, dan selepas tu saya nak pergi jalan. Kita boleh plankan hari tiap-tiap, katalah boleh, tapi we are living in a different life, ya. Yeah. Memang stres Yeah. adalah satu perkara yang susah kita nak kawal. Stres daripada keluarga, stres daripada tempat kerja, stres yang kita bawa sendiri kepada kita, dan itu memang susah lah. So saya simpulkan dalam tempoh perimenopause, apart from yang period tak betul, tapi kita ada juga macam Dr. Prem kata, risiko kardiak semua akan naik kan. So adakah disarankan like after 40 years old, 45 you should get everything checked? I think daripada segi seorang wanita kan, we need a once a year check up, Once a year, apa must. umur pun. So katalah we are 35 pada masa ni, kita dah habis 2-3 anak, katalah kita selalu lupa nak pergi jumpa doktor because kita dah habis cerita, kita dah habis jumpa gynae, dah habis dah 2-3 anak. We forget yang kita kena pergi bincang tiap-tiap tahun tentang Our own health. Tengok period kita baik ke tidak, what are the family factors yang kita boleh bawa. Because as we are getting older, ibu bapa ada darah tinggi ke, kencing manis ke, kolesterol ke, sakit jantung ke. Because if katalah kita dapat tahu, lebih baik untuk kita. So we also know that there is a connection dengan apa-apa hal yang kita dapat semasa mengandung dengan menopause. So katalah seorang wanita tu dapat darah tinggi semasa mengandung. Risiko dia dapat darah tinggi semasa menopause ialah 80%. So katalah seorang wanita dapat kencing manis semasa mengandung, sama 80% risiko bila menopause. Oh yeah. So the things all when happen masa mengandung, Yeah, kita boleh expect. Yes, ada kaitan dia, ada hubungan. So katalah kita dapat tahu, that's why all my pregnant patients yang saya tahu ada masalah, saya dah bincang dengan diorang, please be careful, please look after yourself, because ini adalah masalah yang boleh datang kemudian. And Adakah sebab masa mengandung estrogen tu rendah? Bukan, because estrogen tu naik, tapi ada fluctuations of estrogen. So ada fluctuation boleh. Okay. Then one more thing is a very important thing, ialah mood changes. So depression, mood changes semasa kita hamil, bila kita mengandung, ataupun apa yang kita panggil postnatal depression. Itu berlaku kerana estrogen kita jatuh. When it was so high during pregnancy, kan dia jatuh balik. selepas bersalin. Postnatal depression ada kaitan yang besar sangat tentang dengan menopause. So when you have postnatal depression, your chance of having depression semasa menopause ialah tinggi. So bila kita dapat tahu ada kaitan ni, kita boleh galakkan patient kita jaga diri sendiri dengan lebih baik, supaya kita sort of warning them, look after yourself. Pergilah check up selalu supaya kita dapat tahu kawal daripada awal is so much better kan. Ya, sebab kita tak boleh ubah risiko kan, risiko dah ada, so it's a proactive management kan from our side. It's interesting. So maksudnya masa premenopause tak perlu rawatan estrogen ke, hormon terapi semua what tu. we do is kita selalu kena start dengan lifestyle. Okay. So we always try and look at jaga makan, because semasa menopause ataupun perimenopause, badan kita tukar. So we know that katalah estrogen tu memang bagi hal pada masa tu, dia tukarkan corak ataupun badan kita. So badan kita, metabolism kita turun. So lebih berat naik, dan berat tu dekat perut. Dan berat tu apa yang kita panggil visceral fat. Okay. Visceral fat tu ada gangguan dengan jantung, dengan liver, dan dia boleh bawa masalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol. So kita kena cakap tentang jaga makan, cara nak makan,
lebih protein dalam makanan. Kita kena cakap tentang being active, not sedentary. Apa exercises yang you boleh buat. Katalah seorang tu hisap rokok, please stop that. Ataupun ambil alkohol, please stop that. Because itu semua boleh ganggu dengan hormon kita. Kita kena talk about having connections. This dengan sounds like friends. jadi lagi baik tu. Yes. Tapi this is the Jadi lagi baik bila Yeah. umur 14. Yes. You have to be kind. Tapi kita kena be kind to ourselves. Right? Then we talk about hormone replacement therapy. Yang kita panggil menopause hormone therapy. Ini adalah untuk wanita yang memang simptom dia terlalu kuat dan memang mengganggu lifestyle dia tiap-tiap hari, when it's disturbing her quality of life. So then we talk about replacing the hormone. Kita bagi balik hormon estrogen dalam badan dia supaya dia punya simptom semua kurang dan memang dia jadi lebih baik, supaya dia dapat tidur, tak ada hot flushes, tak ada sweating, kurang sakit dekat sendi-sendi. Memang faedah dia memang banyak. Dia boleh tolong dengan kolesterol, dengan kehilangan tulang. So memang hormone replacement therapy ada banyak faedah yang baik. Okay. Maknanya kita akan mulakan hormon terapi tu hanya bila dah menopause. No, kita boleh start hormone replacement therapy semasa menopause, bila dah ada gangguan dan memang simptom-simptom dia terlalu kuat. Apa level gangguan yang gangguan maksudnya, katalah seorang wanita tu memang dia ada hot flushes 1-2 kali sehari, tapi dia tak ganggu dia tidur, dia tak rasa letih next day, dia boleh buat kerja macam biasa. Memang okey, kita tak ganggu. Tapi katalah dia memang ganggu, tak dapat tidur, dia jadikan lebih muram, dia it's affecting her mood, we come in dengan hormone replacement therapy, because itu mustahak. Because kita tahu yang katalah kita boleh jaga kurangkan simptom dia dan increase quality of life untuk dia, memang untuk jangka masa panjang lebih baik. I see. Berapa lama lepas mereka dah start ubat replacement therapy ni untuk get rid of all the symptoms? Oh, katalah kita daripada segi hot flushes dengan night sweats 10 hari. Yeah, very fast. Okay. Very fast. Daripada segi tidur mungkin 2-3 minggu. Daripada segi sakit dekat sendi-sendi about 3 to 4 weeks memang dah hilang. So dalam masa bulan pertama kita dah dapat Kerana kita bagi dos yang kecil. Kita tak bagi dos yang besar. Kita bagi dos yang kecil and small, so dia akan ambil masa sikit. Tapi the first thing to go is memang hot flushes dengan berpeluh waktu malam. Berapa lama kalau diorang dah start makan the estrogen tu? Sampai bila-bila? So one thing is saya kena cakap, memang estrogen adalah hormon yang mustahak sekali. Tapi kita kena tengok daripada segi wanita tu. Kita tak boleh, katalah seorang wanita tu memang ada rahim intact. Maksudnya dia tak buat apa-apa operation untuk buangkan rahim dia. Kita tak boleh bagi hormon estrogen sahaja. Because hormon estrogen sahaja boleh tebalkan lapisan dekat dalam rahim tu dan menjadikan banyak masalah dengan bleeding. So kita kena balancekan, because badan kita memang ada 2 hormon, estrogen dengan progesterone. So kita kena balancekan hormon estrogen tu dengan lagi satu hormon yang dipanggil progesteron. So katalah wanita tu memang ada operation buangkan rahim, dia perlukan hormon estrogen sahaja. I see. Okay, so these are the small things yang kita kena individualize therapy lah bila dia datang jumpa kita. So berapa lama? Seumur hidup jika dia perlu. Tapi katalah kita nak kesan yang baik, kita selalu galakkan untuk 1 tahun, 2 tahun. Katalah pada masa itu dia cakap, cukup doktor, saya nak berhentikan hormon. Kita cakap okey, kita cuba berhentikan. Tapi kita mesti berterus terang dengan dia, because 70% wanita tak boleh berhenti. Dia perlukan tu, because dia berhenti, dia dapatkan simptom tu dapat datang balik, dan kita kena sambungkan dan bagi lagi masa, tengok macam mana badan dia, then slowly mungkin stop
kemudian. Tapi katalah seorang wanita tu nak berterusan dengan hormone replacement, kita tak ganggu. As long as dia datang jumpa kita 6 bulan 1 tahun sekali, kita nak assess dia sebagai keseluruhan, make sure dia buat blood test, make sure check blood pressure, kolesterol, sugar, breast examination, buat mammogram, itu semua mustahak, ya. So kita kena assess every year. Macam apa-apa yang kita buat, apa-apa ubat macam darah tinggi, semua pun kita kena assess, kan. Itu mustahak sekali. Katalah kita ambil I wonder whether kita boleh lambatkan tak menopause. Lambatkan jalan. I know it's going to happen very aging, but is there a way that you can lambat? So one thing is, okay, saya cakap tadi yang average age of menopause is about 50 to 51, but we have a range. The range is 45 to 55. So that is the range yang we consider acceptable. Okay. Okay. After 55, katalah seorang wanita tu memang ada period lagi. Memang gynae dia, memang doktor dia khawatir. Because untuk dia, risiko payudara dengan risiko rahim, kanser payudara, kanser rahim dengan kanser ovary lebih tinggi. So memang life is like that, kan. Not too much and not too little, kan. So prolonging the periods lebih daripada 55 tahun memang risiko kanser lebih tinggi. Tapi ada wanita yang menopause sebelum 45 tahun. So itu yang area yang kita kena pay more attention, ya. Ada wanita yang menopause sebelum umur 40 tahun. So we consider that premature ovarian insufficiency. Kita panggil POI. So katalah seorang wanita tu menopause sebelum umur 40 tahun, dia tak dapat faedah estrogen di atas badan dia. So katalah menopause 50 tahun tapi dia menopause 38 tahun, katalah. So 12 tahun kurang. So faedah estrogen tu kepada minda, kepada jantung, kepada tulang, semua turun. So maksudnya dia boleh dapat masalah jantung 3 ataupun 5 kali ganda. Risiko kepada tulang rapuh 3 ataupun 5 kali ganda. So wanita-wanita yang menopause awal memang kita galakkan makan hormon. Walaupun dia tak ada simptom langsung pun kita tak kisah, tapi kita selalu kena bincangkan faedah makan hormon untuk jaga badan dia. Ini mustahak. Faham. So 40 sampai 45 tahun kita panggil early menopause. Right. So wanita-wanita yang menopause pada masa ini pun kita galakkan makan hormon terapi kerana nak jaga badan dekat dalam. Right. So maknanya kalau perimenopause ataupun early menopause, kalau dia orang start ambil ubat, doesn't mean dia datang period balik, tidak, right? So pada masa perimenopause, because memang kita dapat, sometimes dapat period, sometimes tak dapat period, dia akan dapatkan period. So cara yang kita bagi hormon tu, dia akan dapatkan period tiap-tiap bulan. So dia pun rasa gembira because dia tak rasa macam, so dia tak rasa dah perimenopause tu. Tapi dia tidak melambatkan, the moment menopause tak berlaku, dia tetap berlaku. No. So nanti lama-lama period tu akan kurang. I see. Faham. Interesting. Okay. What about the risk in terms of ubat tu? Okay, so memang dulu there was this study yang keluar 2001, dipanggil WHI study. Study itu dibuat di Amerika untuk wanita di antara umur 50 sampai 80 tahun. Dia bagi semua orang hormon terapi, 100,000 orang. Selepas tu dia dapat tahu, selepas 5 tahun, dia dapat tahu yang risiko breast cancer tu lebih tinggi, risiko stroke tu lebih tinggi. Dia hentikan study tu. Then the message seluruh dunia ialah hormon terapi menyebabkan breast cancer. Tapi itu adalah message yang salah, kerana kita tahu sekarang itu message yang memang salah, kerana dia kumpulkan data daripada 50 sampai 80, dia gabungkan data tu dan dia bagi statement. So now in the next few years kita dapat tahu lebih
Kita dapat tahu bila kita tengok wanita yang di antara 50 sampai 60 tahun, tak ada langsung risiko yang tinggi. 60 sampai 70 pun tak ada langsung. Tapi yang lebih tua, 70, 80, itulah umur yang kita tak nak bagi hormon kerana risiko dia lebih tinggi. Tapi di mesej yang keluar seluruh dunia telah hentikan semua wanita yang perlukan hormon daripada makan hormon terapi kerana takut dapat breast cancer. Right. So fakta tu salah. Misinformation. Fakta tu salah. Information. So fakta yang betul dia 50 hingga 70 tahun is okay. Okay, tapi we are looking at 50 to 60. 50 to 60 Yes, is and okay. it's very safe. Right. That's number one. Number two is hormon yang dibagi dulu tu kita tak bagi sekarang. Yang bagi natural hormone. So memang study tu walaupun the message yang keluar tu salah, tapi kita dah belajar banyak daripada study tu. So the way we have fine-tuned everything now is really very, very safe. Kita tahu hormon yang kita bagi sekarang natural. Dan bila kita bagi hormon yang natural, memang dia tak naikkan risiko breast cancer. Walau bagaimanapun, kita selalu, saya nasihatkan wanita saya, katalah kita nak dapatkan breast cancer, saya tak boleh hentikan tu. Walau makan hormon ke tak makan hormon tu, kita selalu ada risiko. Risiko tu lebih tinggi. High or lower je. Risiko itu lebih tinggi. Katalah kita stres. Katalah berat badan kita lebih. Katalah kita tak bagi susu badan kepada anak kita. Katalah kita ambil lebih alkohol. So memang ataupun family history, kita ada baseline risk. Itu saya tak boleh berhentikan. Tapi makan ubat hormon tidak jadikan risiko itu lebih tinggi. So kita selalu kena check untuk breast cancer. Itu memang risiko kita sebagai seorang wanita. Without hormone, risiko tu. Yes. Okay, Dr. Premita, sebelum terakhir kita beri any important message nak sampaikan kepada audience? I think the most important message yang saya cakap, saya nak beritahu semua orang, so especially wanita dan also for the men, because surrounded by women kan, ialah jangan takutkan menopause ni. Jangan fikir macam stigma ataupun berita yang buruk. Jangan. Ini adalah satu transition zone untuk semua wanita as we get older. Kita jangan fikir yang bila kita dah menopause ni, kulit kita kering, kita jadi tua. Jangan fikir macam tu. Ini adalah fasa yang lain. Kita boleh kuatkan fasa ni, buatkan badan kita lebih healthy, mungkin lebih healthy daripada dulu, dan boleh aktif dan produktif lebih daripada mungkin 30-an ke 40-an. Ramai wanita di seluruh dunia jadi CEO ataupun manager ataupun memang successful lifestyles semua semasa diorang menopause. Interesting. Dia cantik macam Dr. Pramita sekarang. I think the positive thinking about it, kan? Positifkan keadaan tu. Sangat-sangat menarik. Terima kasih banyak Dr. Pramita. And your social media to share with us. Well, I'm not so active, but it's called Mend the Pause. So it's MENDTHEPOUSE. So Mend the Pause. Instagram, Facebook or what? I'm very bad with Instagram, but Mend the Pause is a Facebook page. Facebook page. So boleh follow Dr. Pramita di situ. And kalau nak hubungi Dr. Pramita, you are in Pantai I am in Pantai Hospital Kuala Lumpur, which is in Bangsa. Terima kasih banyak. Thank you so much. Anda tanya, Doktor cakap.